Assalamualaikum guys. Hari ni hari Sabtu, di mana hari ni lah hari kenduri yang Mama cakap family Mama nak buat kenduri tahlil dan doa selamat. Jadi kita orang dah siap-siap lah untuk tahlil pada hari ni. Tapi kenduri ni simple-simple je. Guys, papa guys. Papa kau bertongkat. Naik motor tayar satu, jalan pun kaki satu. Dia naik motor tayar satu, jadi dia jalan kaki satu juga. So kena rehat lah segala event larian kita semua kita lupakan lah. Lupakan. Rehat dalam rumah 2 bulan lah. Solat tu. Dia solat. Mama nak tunjuk kari daging, ayam kunyit, tulang, sambal belacan. Ni je kita punya menu. Buah-buah, ada papadum, ada apa ni? Krepek belinjau. Puding trifle daripada mak saya. Puding roti Mama, makan dengan kuah, ada kari pap, kuih koleh. Ni kek Mama ni lah kek Mama yang Mama selalu jual tu. Kek Mama ni pun kek pisang yang Mama buat. Ni agak-agak Bandung. Agak-agak Bandung. Ni cucuk badak. Ni agak-agak Ni apa nama ni? Popiah. Buka terus. Agak-agak apa ni? Ni sumi. Sumi. Ini agak-agak batik. Agak batik. Okey. Ni mel. Ada mel. Mel paling manis. Okey. Sekejap, ambil yang bawah. Macam tu. Okey. Itu saja. Kita orang tengah tunggu orang surau datang lepas Zuhur. Ya? Ada tak saya? Alah! Mula. Cepat. Okey. Jadi Mama pun tengah tunggu orang surau. Ada. Okey. Nanti kita tunjuk suasana selepas tetamu hadir ya. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita ruang, masa dan juga peluang untuk sama-sama hadir dan seterusnya memenuhi hajat keluarga saya. Jadi alhamdulillah keluarga saya berhajat untuk membaca tahlil dan seterusnya doa selamat sebagai tanda kesyukuran dengan anak perempuan saya dan juga menantu saya, juga kepada adik saya yang ada di kampung. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kehadiran memenuhi hajat kami sekeluarga. Kami sekeluarga mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan kasih sayang dan ihsannya, ibu kami telah disahkan bebas sepenuhnya dari penyakit kanser yang dihadapinya. Begitu juga dengan kakak kedua kami dan suaminya yang juga disahkan bebas dari penyakit yang mereka hadapi. Rasa syukur juga kami panjatkan kerana ibu saudara kami yang tinggal di kampung juga bebas dari penyakitnya. Terima kasih di atas doa yang dikirim untuk kesihatan dan penyembuhan penyakit di dalam keluarga kami. Sekian, semoga keakraban dan persahabatan sentiasa bersama-sama dengan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah majlis kita dah pun berjalan. Mama tunjuk tu suasana dengan tetamu-tetamu. Tetamu-tetamu ni orang surau. Kebanyakannya geng surau je lah. Tapi kuih Mama dah habis. Lauk dah habis. Terima kasih saudara mara vlog. Kita rakam sikit. Buya seorang je. Tunggu Umi. Apa yang ada je lah. Mama nak tunjuk kek Mama ni. Alhamdulillah semua dapat makan dengan elok. Kek Mama ada buat tadi 3 kotak, semua dah habis. Aku keras guys. Keras dah masa sejam je. Orang yang datang lepas sejam Mama minta maaf, memang
Tak ada rezeki lah, tak ada rezeki. Tunggu kenduri lain kali. Kita tunjuk orang kuat, ini pun orang kuat ni. Seronok dia. Ni orang kuat. Tanpa mereka ni, Subscribe lah. tanpa mereka tak jadilah Mama punya kenduri hari ni. Sebab diorang ni pasang kemah. Saksikan video dah cukup jam guys. Cukup. Subscribe. Berapa jam dah, berapa bulan dia? Tak sampai sebulan ni. Tak sampai sebulan. Oh, ya ke? Oh, ada. Batin kita guys. Okay, subscribe. Dah subscribe Mubin Turtle belum? Mubin Turtle. Subscribe Mubin Turtle sekali Okay, tu saja. Itu saja cerita Mama hari ni. Papa tengah OKU. Padahal orang tak nak dengar apa lagu tu, orang nak dengar video tu. Okay. Sekian saja kita kejap lagi Mama nak teruskan dengan kerja-kerja Mama. So, sini Papa sambung. Papa sambung Guys, kita tersidai. Rasanya sidai kali ni agak lama sebab melibatkan ankle kaki Abang. Kat mana? Buku lali belah kanan. Biasalah. So, malam jadi doktor mengesahkan buku lali sebelah kaki belah kanan, sebelah kiri bawah. Dia patah. Jadi kita kena sidai lah. Segala event larian kita terpaksa batalkan. So, apa-apa pun korang kena stay tune. Terima kasih kerana sudah menonton channel Mama ataupun Jaja Gaban ni. Teruskan support. Terima kasih. So, Alhamdulillah majlis dah nak selesai. Majlis tahlil dan doa selamat dah dibaca. Sekarang tengah makan. Jadi kemas. So kali ni Gaban tak kemas lah. Kaki sakit. Kita dapat rehat jadi bos. Okay guys, sekarang majlis kita dah pun selesai. Tengok. Semua saya yang masak. Dah habis. Dah habis semua. Jadi dah settle kenduri kita Alhamdulillah pada hari ini. Kenduri pun berjalan dengan lancar. Orang pun ramai. Sekarang pun dah nak pukul 7. Yang tinggal cuma ahli keluarga sahaja. Adik ipar, abang ipar, Hazel. Cemboy minum apa? Teh tarik, guys. Kisha, Mami dengan Iklima. Adik, peace. Tak nak peace. Adik Apek, Acing, adik ipar saya. Ini adik saya. Ini kakak Yasmin. Dengan semua sepupu. Ni semua sepupu. Semua keturunan Saleh ni. Ini keturunan Zaini, keturunan Mama. Itu keturunan Saleh. Okay, one more. Hesa, hello, say hi. Don't want? Don't want. Okay, jadi inilah saja. Oh, Mama nak tunjuk dalam kedai. Ni Acu Haris. Imbah dengan Mel dah tidur. Mel tadi dia gaduh. Dia nangis-nangis sampai dia tidur. Jadi tadi kedai kita set up macam ni. Kita bubuh kapek-kapek. Kaum-kaum ibu, kaum-kaum mak-mak dengan anak-anak semua duduk kat dalam selalunya. Jadi selesa. Kat luar tadi penuh dengan orang lelaki, orang-orang surau. Jadi ini sajalah konten Mama pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dan terima kasih juga pada semua yang support video-video Mama. Terima kasih sangat-sangat. Banyak view video Mama tu tahu. Terima kasih sangat. Sangka korang layan video Mama Jadi terima kasih. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Video.